sedekahkan Al-Fatihah dekat Tak saudara nampak kita muka. ni. Dia mau balik pada... Muka tak nampak macam mana ni? Muka tak nampak tu. Okay, saya. Dia kena macam ni. Buat macam mana? Gambar kena gambar gelap. Dia kena macam ni. Macam ni. Oh, macam ni, macam ni. Wan dah pandai ya, Wan? Aku dah pandai. Aku banyak belajar dengan kau. Ni okey, doa amal-amal okey. Baca Wan, doa Wan. Okey, abang kakak kita doakan untuk adik ni supaya dia masukkan ke dalam syurga dan orang kata roh-roh dia bersama dengan orang-orang beriman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Dia isi dia macam Oish. thank you Abang Gas. Masa balik. Abang Gas dia datang sana. Alright, okey. Baik lah. Abang Gas kat sana ke? Apa dia balik dari Phuket sampai border dia okey, tapi bila perjalanan dari border ke rumah dia accident. Dia seorang-seorang ke apa? Dia dengan kawan-kawan dia lah, tapi tak tahulah langgak apa, tapi itulah yang saya tahu, info yang tu je saya tahu. Tapi dia ride, dia ikut saya balik. Dia bangun awal, dia seorang yang bangun awal. Dia ride dari ambil baju sampai ke mana, PTT mana, lepas tu saya tunggu si Batam ni. Dia terputus lah dengan adik ni. Dia tak macam orang tu kan yang bangun lambat tau. Ni dua orang ni yang bangun lambat ni. Wan, kau cerita sebab apa kita bangun lambat, Wan? Solat kan? Okey, Apa solat, video call. Baru nak mandi. Bukan, kan malam tu kan Aminah tak sihat yang demam tu. Yeah, video call Aminah. Kita duduk kat depan tu jadi macam apalah dia macam aduh tak larat. Jadi tak larat si dia ni teman aku. Oh, dia teman. Okey, ejak leh. Weh, apa sebab macam leh? Ejak aku naik balik jap. Apa sebab macam leh apa kakak